Tunggang agama ke? Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Tak apa. Dia nak cakap apa pun biarlah. Tunggang agama cara mudah untuk rezeki. Bukan, kita tunggang agama sekalipun. Kalau rezeki itu tak ada, dalam keadaan kita tunggang agama, rezeki itu takkan datang. Rezeki ni bukan asbab kita tunggang agama, bukan sebab asbab usaha kita, bukan asbab kerja kita, bukan asbab perniagaan kita. Tadi rezeki ni datang daripada Allah SWT. Wa ma nunazzilu illa biqadari ma'lum. Apa saja yang turun pada kita, rezeki-rezeki kita ni bukan asbab-asbab yang bagi, tapi mengikut kadar-kadar yang Allah SWT telah tetapkan. Kalau orang tunggang agama sekalipun, kalau Allah kata tak ada rezeki kat situ, tak ada rezeki insyaAllah. Tak apa, orang nak kata saya apa-apa pun saya tak kisah pun. Dah biasa, saya dah biasa. Yang penting kita buat benda yang baik. Kalau ada kebaikan daripada apa yang saya sampai itu, Alhamdulillah. Tapi kalau orang tak suka, saya nak buat macam ni. Nabi SAW ni manusia yang paling mulia sisi Allah, kekasih Allah. Pun orang benci, orang ludah wajah Nabi SAW. Buat kerja baik pun. Nabi SAW jumpa orang, bukan Nabi marah-marah orang. Nabi kata apa? Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Orang ludah wajah Nabi SAW. Orang tak suka Nabi SAW. Orang baling Nabi SAW dengan batu. Orang herdik Nabi, orang letak najis belakang Nabi SAW. Kita ni umat Nabi, orang benci kita buat usaha ni tak kisah. Tak apa, insyaAllah. Yang penting sampai ketika, sampai masa, sebab kesabaran kita besok, Allah SWT bagi hidayat pada orang-orang ni. Boleh insyaAllah. Tuan-tuan punya tugas, jangan benci dia, tuan-tuan doakan dia. Doakan dia. Boleh insyaAllah. Nabi SAW kena baling dekat Taif, tuan-tuan boleh. Nabi SAW boleh angkat tangan dia doa. Malaikat dah datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, Allah SWT perintahkan, kalau kau nak mana-mana gunung dia, kami akan hempas dekat Taif ni. Allahu Akbar. Tapi asbab kasih sayang, asbab kesabaran Nabi SAW, Nabi doa kebaikan untuk orang Taif. Ya Allah, keluarkan daripada tulang sulbi orang Taif ni, ya Allah, orang-orang yang dapat taat perintah kau, ya Allah, boleh ikut cara aku, ya Allah. Sebab tu hari ni dekat Taif tu semua Islam, asbab kesabaran Nabi SAW. Sebab Nabi SAW pandang semua dengan kebaikan. Dan boleh insyaAllah